Sebab tu business kau grow, tapi kau makin hancur. Engkau personally, in person, hancur. Sale naik, customer puas hati, tapi tidur 5 jam je. Family pun complain tak ada masa dengan family. Kau pernah hadap benda ni tak? So banyak business owner, dia cuba positifkan diri dia dengan cakap, ini adalah harga sebuah kejayaan. Untuk pengetahuan kau, itu adalah tanda business model kau adalah business yang rosak. Tak ada business yang sihat boleh dibina oleh business owner yang sakit. Bila you tumbang, semua benda akan tumbang. Cuba tanya diri satu soalan. Kalau aku cuti seminggu, MC, adakah bisnes aku boleh terus bergerak? Kalau jawapan dia tak, kau kena tahu, kau bukan owner. Kau adalah pekerja paling penting dalam syarikat kau. Kau kena plan untuk bina bisnes yang boleh hidup tanpa kau. So, soalan dia bukan tentang bisnes. Adakah kau business owner yang sihat atau business owner yang sakit?